Ramai yang tak tahu wheelchair elektrik ni boleh bawa naik flight dan juga boleh pergi menunaikan haji. Jom saya kongsi dekat abang dan juga kak, apa kelebihan wheelchair elektrik ni bang? Kepada bakal jemaah haji ataupun yang nak pergi umrah nanti, kenapa kena ada wheelchair elektrik ni? Yang pertama sebabnya ia memudahkan daripada segi abang dan juga kak yang mengalami masalah sakit lutut, yang tak boleh nak berjalan lama, tak boleh nak berdiri lama, tak boleh nak berjalan jauh. Wheelchair elektrik ni sangat sesuai, dan yang paling penting kita tak menyusahkan orang, tapi kita boleh berdikari sendiri je. Hanya perlu tekan untuk bergerak sahaja. So yang pertama saya nak bagi tahu abang, dekat Masjid Nabawi nanti dia punya kawasan dia sangat luas kan. Jadi kita nak berjalan kaki tu, yang sakit lutut tu mungkin bermasalah sikit. Tapi bila gunakan wheelchair ni, ia sangat memudahkan abang dan juga kak untuk bergerak bebas ke mana saja tanpa perlukan bantuan orang lain. Kita sendiri je boleh tekan untuk bergerak dan juga nak ke mana-mana. Dan juga kepada abang dan juga kak, perlu tahu wheelchair elektrik ni juga dia dapat apa? Memudahkan pergerakan kita. Selain daripada tu, dapat menjimatkan masa kita. Daripada kita menggunakan wheelchair yang manual, kita perlukan tenaga yang kuat sebab kita nak tolak. Tapi kalau pakai wheelchair elektrik ni, lagi senang bang. Tak perlu menggunakan tenaga yang banyak, hanya perlu tolak saja, bergerak secara automatik bang. Itu dia. So, bila kita senang nak bergerak ke mana-mana, kita dapat fokus kepada ibadah. Dah tak perlu nak stres-stres lagi, tak perlu nak fikir lagi kan. Kita hanya fokus kepada ibadah saja. Dan yang paling penting, abang dan juga akak perlu tahu juga kelebihan wheelchair elektrik ni, bateri dia tahan lama bang. Bateri dia sangat tahan lama. Sebabnya boleh katakan bateri penggunaan dia 8 ke 10 jam boleh tahan bateri dia. Jadi yang seterusnya juga dia sangat sesuai untuk warga emas dan juga OKU. Jadi boleh dapatkan terus bang wheelchair elektrik ni bang. Harga yang murah, dan juga yang paling penting kita dapat kelulusan untuk bawa wheelchair elektrik ni untuk naik flight, dan juga lipatan dia pun sangat compact dan kecil saja. Bila kita lipat boleh masuk dalam flight dan juga dalam bas. So sangat memudahkan juga untuk kita bawa ke mana-mana. Jadi nak dapatkan wheelchair elektrik ni bang, kita ready stock, harga paling termurah abang sekali. Kita siap juga dengan penghantaran. Kepada abang dan juga kak, nak dapatkan di mana? Di iMedical Pharmacy, pusat rehab terbesar di Kelantan bang. Sold.